Ini bukan keropok biasa, tapi kacang sihat. Dalam ada 5 jenis kacang yang sangat sihat. Semua lightly roasted. Tak ada goreng-goreng margarine. Tak ada trans fat. Tak ada kolesterol. Makan setiap hari, badan lagi sihat. So, korang yang craving, cepat lapar, lepas senaman, penat, boleh je ambil nut ini dan makan. 5 jenis nut. Dia ada apa? Dia ada kacang soya hitam. Dia ada edamame bean. Dia ada pumpkin seed. Dia ada sunflower seed. Lagi kacang kuda. Semua kacang ni kalori rendah, karbo rendah. Protein, fiber, omega 3 dan mineralsnya tinggi. Setiap kali makan, boleh je makan 2 ke 3 kali penutup ini. Kalori pun tak sampai 100 kalau makan 3 penutup kacang ini. So, siapa yang suka makan keropok, nak cari keropok sihat, lagi tambah nutrisi dekat badan, yang selalu lapar, cepat craving, ambil kacang ni. Sedap!